Ba, jim, dal, qaf, ta, tanda sukun, tanda mati, atau kita matikan dia, kita wakafkan dia. Ba, jim, dal, qaf, ta tapi tak mati. Maka tak jadi qalqalah. Clear? Tidak dengung. Min. Cukup. Okey? Jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak payahlah. Mana ada sabdu kat situ? Boleh? Cantik, ini pun clear. Boleh? Cantik. Clear teman-teman. Sambung. Tiada qalqalah. Hamdu bukan hamdu. Sama lah tuan-puan Jangan baca adalah hamu pula tu. Alhamdu. Salah. Okey? Alhamdu lillah. Letak lidah tu betul-betul. Alhamdulillah. Boleh? Clear? Cantik. Settle yang ni. Okey. Alhamdulillahi. Bukan he. Alhamdulillahi Rabb. Tak hi. Okey. Boleh? Clear teman? Cara mudah orang faham Alhamdulillah. Cantik. Ni saya beritahu tuan-puan, cara yang tak memberatkan tuan-puan lah. Biasa saya tak pandai tuan-puan nak memberatkan orang ni. Kita mengajar ni tuan-puan, tugas kita berkongsi nak mudahkan orang. Bukan nak buat orang pening. Okey? Terutama benda-benda Quran macam ni lah. Fardu-fardu ain ni. Lagi tuan-puan, ni kita dah settle. Ni kita dah habis baca. Alhamdu, du kena muncung. Ni simple lah. Ni benda simple. Saya tekankan tuan-puan benda-benda yang perlu tekan. Okey, ini pun kita settle tadi. Alhamdulillahi Rabbil. Rabbil. Ba ni tuan-puan ada sabdu. Rabbi. Jangan baca Rabbi. Ni jaga. Ini boleh jadi lahnu jali, kesalahan besar. Rabbil. Rabbil. Okey. Boleh? Cantik. Alhamdulillah. Okay, ni pun tak apa. Dah settle tadi. Tuan-puan, Rabbil tu tekan Jangan baca Rabbil. Tak payah. Tekan bukan lantun. Rabbil. Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil. Okay, cantik. Clear. Lepas tu di akhir nak baca apa Ustaz? Baca 2, 4 atau 6 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Pun boleh. 2, 4, 6. Okay, settle. Ini pun settle. Ini dah settle tadi. Ini pun dibaca nipis, dah settle. Okay, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nipis. Clear? Cantik tuan-tuan? Lagi seterusnya. Ni pun kita dah cover. Mana yang dah settle, kita settle. Alhamdulillah. Okay, cantik. Tak ada masalah. Saya nak tekankan tuan-puan. Kita, sebab masa tak banyak, kita tekankan benda-benda yang fokus benda-benda yang penting lah. Kesalahan-kesalahan yang common. Okey, tengok tuan-puan. Ini tak perlu muncung, settle. Tuan-puan tengok pada Ar-Rahman. Dia bukan Ara. Ar-Rahman. Ada double tuan-puan. Okey, ada sabdu. Tuan-puan kena jaga-jaga. Ar-Rahman. Ar-Ra. Okey, cantik. Ni pun kita dah cover tadi. Sorry tuan-puan, saya tak boleh buat semua. Tak sempat masa nanti. Okey, cuma slide saya ni agak detail lah. Tapi saya direct cepat-cepat je. Okey, cantik. Huruf H bersifat nipis. Kini tak ada masalah. Ni pun kita bicarakan tadi. Okey, seterusnya. Maliki yaum. Maliki. Bukan maliki. Maliki. Mali. M-A-A. Dua harakat. Maliki
maliki yaum. Okey. Dia bukan maliki yaum, maliki. Maliki. Boleh? Clear? Cantik. Alhamdulillah. Okey, maliki yaumiddin. Settle. Okey, ni pun tak ada apa. Maliki yaum ni pun tak ada masalah. Ni kesalahan-kesalahan kecil. Saya nak tekankan tuan-tuan. Okey, ni 2 harakat tuan-tuan Maliki ni jangan lupa Maliki Maliki. Macam ni. Maliki. Okey? Clear? Baik, ni dibaca nipis apa semua ni tak apalah. Ini kesalahan-kesalahan kecil sahaja. Iyyaka. Tuan-tuan, ni pun kena jaga. Ni fokus. Sebab ada sabdu tuan-tuan, dibaca iyyaka. Nampak? Tuan-tuan, jangan baca iyyaka. Jangan gugur satu huruf Y ni. Ataupun kita kata sabdu lah. Dah tengah sekali. Tak ada pula. Tekan sini nak pergi. Okey. Okey teman. Dapat Tuan-tuan jangan gugurkan satu dia punya Y ni. Iyyaka. Salah. Iyyaka. Jaga. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan ni pun kena jaga. Urusin nas. Bukan nas. Nas. Okey, zoom. Ni penting. Ni penting tuan-tuan. Okey. Okey, tuan-tuan tengok saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka salah. Sebab urus sad. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka kanas. Bukan kanas. Kanasta'in. Salah. Kanasta'in. Kanas. Salah. Kanasta'in. Boleh? Nas. Okey? Cantik. Boleh? Cantik, settle. Kanasta'in, settle. Ni penting. Okey? Iyyaka. Iyyaka, tuan-puan. Satu lagi. Iyyaka. Iyyaka na. Tuan-puan, bukan iyyaka na. Iyyaka na. Salah. Iyyaka na. Okey? Iyyaka na. Bukan iyyaka na. Salah. Iyyaka na. Iyyaka na. Boleh? Boleh teman? Boleh? Masih bersemangat? Okey. Baik teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teman, tengok sini. Okey, zoom mulut saya. Okey, yang saya petakkan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan nasta'in. Nasta'in ataupun kanasta'in. Bukan ta'in, bukan ta'in. Sebab urus sin dia senang, tiba-tiba lepas tu urut ta. Jadi macam
Susah nak synchronize kan? Kanasta'in. Salah. Nasta'in. Kanasta'in. Nipis je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh? Clear? Cantik. Nipis je tuan-tuan, relax ke? Okey, seterusnya. Okey, ini tak ada masalah, dah settle tadi. Lagi ni pun okey, tadi ayat yang sama. Okey tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, kita baca bukan tau. Dinas, tuan-tuan, sabdu jaga-jaga. Lepas tu dia huruf sin tuan-tuan, bukan dia huruf sad bukan huruf sin. Nas, fokus sekejap. Ihdinas. Tuan-tuan, bacaan dia ihdinas, nas huruf sad bukan ihdinas. Ihdinas, nas sad pun tak payah muncung. Ihdinas, nas, lidah tak kat bawah statik. Ihdinas ihdinas okey, bukan ihdinas salah tuan-tuan. Huruf sad bukan huruf sin. Boleh? Ihdinas. Cantik. Bagus dia orang ni tuan-tuan. Bertindak mengikut arahan. Okey. Tuan-tuan, mustaqim pun sama. Mustaqim, bukan mustaqim. Okey, dia adalah huruf qaf. Mustaqim. Cantik. Boleh? Siratal, ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Okey, boleh? Ihdinas sirata, bukan ihdinas siratal. Okey? Apa nama, insyaAllah nanti kita akan buat lagi dan lagi. Clear? Cantik, tak ada masalah. Dah tadi kita dah terangkan. Ni tuan-tuan. Yang terakhir, sedang elok dah tu. Kita pun nak penghujung dah. Lepas tu kita masuk solat. Okey. Siratal. Okey, tuan-tuan tengok. Siratal ladzina tuan-tuan, dia sira. Sad. Okey? Si. Tebal, tak perlu muncung. Si. Bukan si. Kalau tuan-tuan baca si, huruf sin. Sira tu huruf sin. Dia tebal. Sad, tapi jangan muncung. Si. Sira. Okey? Talladina an'am, bukan an'am. Siratal ladzina an'am. Dah semuanya ain dah. Okey? Satu ni hamzah an. Okey, dia jadi an. Satu lagi huruf ain barulah jadi an. An dengan an. An'am. Sorry tuan-tuan. An'am. Boleh? Ta'alaihim. Waqaf lah sini. Panjang sangat tak sampai. Siratal ladzina an'am ta'alaihim. Boleh? Saya ada masalah ke an'amta. Perlahan-perlahan tuan-tuan. Saya bagi satu tips, tuan-tuan baca perlahan. Siratal ladzina an'amta. Contoh tuan-tuan baca kan? Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Boleh? Macam lag kan?
Dapat tak tu? Clear? Cantik. Okey, dah habis alaihim, sambung. Ghairil maghdu. Okey, maghdu. Tuan-puan, ni huruf ghain. Jangan jadikan dia huruf ain. Ma'du, salah. Kalau tuan-puan baca dia ghairil ma'du, salah. Tuan-puan, ini huruf ghain. Okey. Maghdu. Maghdu, dia bukan ma'du. Maghdu. Okey. Maghdubi alaihim walad. Alaihim walad. Tuan-puan masuk terus dengan sabdu. Nampak? Dha sabdu. Walad. Sifat mengalir ke Ustaz? Yo, tak tahu nama-nama tu pun tak apa tuan-puan. Okey. Walad. Tuan-puan lompat. Dad ada sabdu, kena jaga. Jangan baca waladalin. Macam mana kayu itu? Dad kena ada sabdu. Walad. Boleh? Pelan-pelan. Siratal ladzi an'amta alaihim. Boleh? Okey. Ghairil maghdu bi alaihim waladda. Kat sini tuan-puan 6 harakat. Okey. Waladdal. Kenapa l? Sebab kat sini lam ada sabdu. Nampak? Waladdallin. Boleh? Lin. Huruf zal ni tuan-puan kena jaga-jaga juga. Siratal ladzi. Boleh? Jom kita baca sama-sama tuan-puan. Ni yang terakhir kan? Okey, jom sama-sama. Baik teman. Zoom sikit. Tak cukup nafas, waqaf. Okey. Jom main nampak muka saya sambil nampak belakang lah. Tak boleh. Okey, tak apa, nampak muka saya lah. Okey, boleh? Jom nampak muka saya. Nampak? Boleh? Clear? Okay. Kalau tak sampai 6 harakat boleh tak 4? Boleh je. Tak nampak kejap Okey. Baik teman. Baik, teman tengok Siratal. Tengok mulut dia. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim tahan sikit, waladdallin. Boleh? Boleh tak tu? Clear tak? Macam mana nak sebut huruf sad? Lidah kat bawah static, relax. Relax je teman. Sa. Tak boleh nak sengit-sengit mulut. Tak payah sengit sangat pun tuan-puan. Sekadar mana mampu. Ba. Walau letak lidah kat tepi. Seboleh yang mungkin je. Boleh? Kalau tak boleh juga Ustaz, tak apalah nak buat. Macam mana? Dimaafkan. Okey?
Ustaz nak curi nafas boleh? Tak payah curi, berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sambung, tarik nafas. Ghairil maghdubi alaihim. Alah, Ustaz nak berhenti kat sini boleh tak? Kalau tuan-puan berhenti sini, tuan-puan kena sambung balik. Tak boleh ambil waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ambil balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh? Clear? Dapat tuan-tuan? Boleh? Clear? Cantik. Boleh? Sadaqallah.